Hari tu, aku kembali lagi ke mamal ujian tidur di HKL. Aku ada ujian pap nap menggunakan mesin CPAP. Inilah mesin CPAP dia. Waktu ni, nurse tengah ajar macam mana cara penggunaan mesin ni. Aku pun try lah nasal mask dia. Dah macam gajah dah aku rasa. Ujian dia pula waktu pagi. Memang taklah aku nak tidur. Tapi, diorang bagi aku bawa balik mesin ni untuk diguna di rumah. Kasih test 7 hari. Maka, bermulalah jenis side quest aku tidur menggunakan mesin CPAP. Hari ni adalah hari terakhir test pap nap aku dekat rumah. Jadi basically angin tu masuk melalui tube ni, dan angin yang masuk tu adalah angin biasa ya, bukan angin khas yang macam mungkin kita jangkakan macam angin daripada tangki oksigen atau tidak, bukan ya. Dan aku juga dapat rasa ada masanya waktu kita tidur tu, angin tu dia macam memaksa untuk masuk ke dalam saluran pernafasan kita ni. Pasal mungkinlah pada waktu tu kita punya saluran pernafasan kita dah mengecil, so dia akan force angin tu untuk masuk supaya ada oksigen masuk. So pemakaian nasal ni juga aku rasa memerlukan beberapa masa untuk kita biasakan diri, pasal yelah kan benda ni dah tutup muka kita, so jadi kadang-kadang tu akan rasa tak selesa. Jadi lepas ni aku kena pulangkan kembali ke pusat perubatan dan tunggu keputusan lah sama ada sesuai untuk pakai ataupun tidak.